Betul tak? Sebelum kita masuk yang ini, faedah anak kalau dia fasik, seorang anak kalau dia fasik, dia pelaku dosa besar. Kalau dia buat doa kepada ayahanda dia anak yang tak bagus kan, dia buat dosa, dan dia dalam dia buat dosa, dia juga buat doa kepada ibu dan bapa dia. Yang ini doa kebaikan lah untuk ayah dia atau untuk ibu dia, maka doa dia bermanfaat. Doa anak walaupun dia fasik, anak ini tak bagus, kalau dia buat doa untuk ibu dia, untuk ayah dia, itu memberi manfaat. Walaupun dalam hadis dia kata doa anak yang saleh, walaupun dalam hadis disebut doa anak yang saleh, tetapi doa anak yang dia saleh, anak yang dia fasik juga memberi manfaat untuk bapa. Tetapi sudah tentulah doa dia kurang daripada doa yang dipanjatkan oleh anak yang saleh. Kerana kebanyakan orang-orang muslimun di dunia, kebanyakan manusia, mereka bukan sulaha, bukan orang-orang saleh. Kebanyakan manusia dia dikira bukan saleh. Saleh ni sedikit je. Orang yang dia saleh ni sedikit. Yang dia sampai darajat waliyun min awliyaillah sedikit. Yang ada setengah ulama kata 1/10 daripada kaum muslimin, setengah ulama mereka buat rincian, boleh dikatakan itu yang saleh. Itu yang saleh, subhanallah. Maknanya yang banyak daripada kaum muslimin, banyak yang mereka ini fasik. Yang saleh di kalangan mereka sangat sedikit. Jadi kalau anak yang walau dia bukan anak yang saleh, kalau dia buat doa kepada ayah dia atau dia buat doa kepada ibu dia, doa dia bermanfaat. Tapi manfaat dia tidaklah seperti doa yang dipanjat oleh anak yang saleh. Tidaklah seperti dia, doa dia seperti anak yang saleh buat doa. Okey. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab, wa qad habba al-islam al-walada 'ala ta'ati walidayhi fima la ma'siyata fihi, wa ja'ala Allah ta'ala lil-muslimi alladhi yuti'u walidayhi fima la ma'siyata fihi ajran 'azima في الآخرة بل من الناس من أكرمهم الله بأشياء في دنياهم قبل آخرتهم بسبب برهم لأمهم كبلال الخواص رضي الله عنه الذي كان من الصالحين المشهورين. قال كنت في فيه بني إسرائيل فوجدت رجلا يماشيني فألهمت أنه خضر. قال بلال الخواص رضي الله عنه فسألته عن مالك بن أنس فقال هو إمام الأئمة. ثم سألته عن الشافعي فقال هو من الأوتاد. ثم سألته عن أحمد بن حنبل فقال هو الصديق. ثم قلت له أسألك بحق الحق من أنت؟ فقال أنا الخضر. قال فقلت له ما هي الوسيلة التي رأيك بها؟ قال برك لأمك، أي الفضيلة التي جعلتك أهلا لرؤيتي هي كونك بارا لأمك بأمك. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan agar seseorang anak mentaati kedua ibu bapanya dalam perkara yang tidak mengandungi pada Allah, dan Allah Ta'ala menjadikan ganjaran yang besar
kepada seorang muslim yang mentaati kedua ibu bapanya dalam perkara yang tidak mengandungi maksiat kepada Allah di akhirat. Kalau orang itu dia mentaati ibu dan bapa dia pada perkara yang bukan dosa lah. Ibu dia tak ada pun suruh dia buat dosa, tak ada. Ayah dia tak ada pun suruh dia buat dosa. Tapi kalau ayah dia suruh dia mencuri, which is dosa, suruh dia pukul orang dengan tanpa hak. Dia kata kalau dah mereka pukul awak, dia bully kamu pukul lah balik dengan tanpa hak. Ini kita tak boleh follow dia. Ini saranan ibu bapa yang tak bagus. Kita tak follow kerana itu ada haram memukul manusia dengan tanpa hak. Okey? Kalau dia suruh anak dia buat zina misalnya contoh, ini dia tak boleh follow dengan cara ini. Kerana itu ada padanya dosa. Atau dia suruh anak dia berdua-duaan dengan lelaki di tempat yang tidak ada mahram, yang di satu bilik, maka itu khalwat, which is dia haram. Maka kita anak itu dia tak follow ibu dia atau dia tak follow bapa dia dalam perkara yang melakukan dosa. Tetapi kalau perkara itu dia bukan dosa, maka dia follow ayah dia ikut ayah dia taat kepada ayah dia dalam semua perkara, dan dia taat ibu dia dalam semua perkara. Yang dikecualikan di sini ialah jangan dia follow dalam perkara dosa sahaja. Yani hatta kalau ayah dia kafir, ibu dia kafirah, maka dia boleh ikut, dia boleh taat kepada ayah dia dan ibu dia, tapi bukan pada kekufuran dan bukan pada dosa. Nah, bahkan terdapat di kalangan manusia yang Allah muliakan mereka di dunia sebelum akhirat mereka. Ada sebahagian manusia disebabkan dia taat kepada ayah dia, disebabkan dia taat pada ibu dia, Allah muliakan dia di dunia lagi sebelum dimuliakan dia di hari kiamat. Nah, disebabkan ketaatan dan kebaktian mereka kepada ibu mereka, seperti Bilal Al-Khawwas radhiyallahu Bilal anhu. Al-Khawwas, nama dia Bilal Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada yang soleh yang terkenal. Bilal berkata, aku berada di kawasan Tih Bani Israel, iaitu padang kesesatan Bani Israel. Lalu aku mendapati seorang lelaki berjalan bersamaku, maka aku diilhamkan bahawa dia adalah Al-Hudir. Bilal Al-Khawwas dia berjalan di satu kawasan. Kawasan ini kawasan orang-orang Bani Israel. Dan dia jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ini dia sedang berjalan. Maka diilhamkan dalam hati dia, Allah ilhamkan dalam hati dia, lelaki ini adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Dia adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Khadir ni Naam, baca footnote kat bawah. Nota kaki 82. Al-Hudir adalah seorang Nabi menurut pendapat yang paling kuat, yakni rajih, dan beliau masih hidup hingga kini dan dengan kehendak yakni kuasa Allah Ta'ala. Itu juga salah tulis ni. Sebenarnya bukan Khidir tapi Khadir. Ejaan ini dalam kitab ini juga walau saya yang catatkan, tapi salah. Yang tepatnya ialah Khadir, K-H-A-D-R, Khadir. Khadir nama penuh dia ialah Balia bin Malkan. Balia bin Malkan, nama penuh dia ialah Balia bin Malkan. Dan Khadir alaihi salatu wassalam, status dia apa? Dia Nabi ke? Dia Rasul ke? Apa? Dia ada khilaf di kalangan ulama. 3 pendapat. Satu pendapat kata dia adalah Nabi lagi Rasul. Dan satu pendapat kata bahawa dia Nabi tapi bukan Rasul. Dan pendapat ketiga kata dia bukan Nabi, bukan Rasul, dia wali min awliyaillah.
Pendapat yang kuat dalam tiga-tiga pendapat ini, yang lebih dekat dengan dalil-dalil, Khadir ini dia Nabi, tetapi dia bukan Rasul. Dia bukan Rasul. Allah Ta'ala jadikan bagi Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam laut. Allah jadikan bagi dia seperti daratan. Allah jadikan baginya mukjizat. Antara mukjizat dia boleh berjalan di atas air, dan air itu bagi dia seperti daratan. Ini Allah berikan kepada dia, yakni Khadir alaihi salatu wassalam. Adakah dia sudah meninggal dunia atau belum? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian besar ulama kata dia belum meninggal dunia, yakni hatta sekarang ini dia belum meninggal dunia. Seperti mana disebut oleh ulama, seperti khilaf ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bahawa kebanyakan ulama kata dia masih hidup. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang kita boleh jumpa yang berlaku dalam masyarakat hatta di zaman Rasulullah pun, perjumpaan sebahagian orang dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Faqala huwa min al-awtad. Thumma sa'altuhu an Ahmad ibn Hanbal faqala huwa as-Siddiq. Thumma qultu lahu as'aluka bihaqqil haqqi man ant? Faqala ana al-Khadir. قال فقلت له ما هي الوسيلة التي رأيك بها؟ قال برك لأمك، أي الفضيلة التي جعلتك أهلا لرؤيتي هي كونك باطا بأمك. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan agar seseorang anak mentaati kedua ibu bapanya dalam perkara yang tidak mengandungi maksiat pada Allah. Dan Allah Ta'ala menjadikan ganjaran yang besar kepada seorang muslim yang mentaati kedua ibu bapanya dalam perkara yang tidak mengandungi maksiat kepada Allah di akhirat. Kalau orang itu dia mentaati ibu dan bapa dia pada perkara yang bukan dosa lah. Ibu dia tak ada pun suruh dia buat dosa, tak ada. Ayah dia tak ada pun suruh dia buat dosa. Tapi kalau ayah dia suruh dia mencuri, which is dosa, suruh dia pukul orang dengan tanpa hak. Dia kata kalau dah mereka pukul awak, dia bully kamu, kamu pukul lah balik dengan tanpa hak. Ini kita tak boleh follow dia. Ini saranan ibu bapa yang tak bagus. Kita tak follow kerana itu ada haram memukul manusia dengan tanpa hak. Okey? Kalau dia suruh anak dia buat zina misal contoh, ini dia tak boleh follow dengan cara ini. Kerana itu ada padanya dosa. Atau dia suruh anak dia berdua-duaan dengan lelaki di tempat yang tidak ada mahram, yang di satu bilik. Maka itu khalwat, which is dia haram. Maka kita, anak itu dia tak follow ibu dia atau dia tak follow bapa dia dalam perkara yang melakukan dosa. Tetapi kalau perkara itu dia bukan dosa, maka dia follow ayah dia ikut ayah dia taat kepada ayah dia dalam semua perkara, dan dia taat ibu dia dalam semua perkara. Yang dikecualikan di sini ialah jangan dia follow dalam perkara dosa sahaja. Yani hatta kalau ayah dia kafir, ibu dia kafirah, maka dia boleh ikut, dia boleh taat kepada ayah dia dan ibu dia, tapi bukan pada kekufuran dan bukan pada dosa. Nah, Bahkan terdapat di kalangan manusia yang Allah muliakan mereka di dunia sebelum akhirat mereka. ada sebahagian manusia disebabkan dia taat kepada ayah dia, disebabkan dia taat pada ibu dia, Allah muliakan dia di dunia lagi sebelum dimuliakan dia di hari kiamat. Nah, Disebabkan ketaatan dan kebaktian mereka kepada ibu mereka, seperti Bilal Al-Khawis radhiyallahu anhu. Khawwas, nama dia Bilal Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada yang soleh yang terkenal.
Bilal berkata, aku berada di kawasan Tih Bani Israel, iaitu padang tersesat Bani Israel. Lalu aku mendapati seorang lelaki berjalan bersamaku. Maka aku diilhamkan bahawa dia adalah Al-Khidir. Bilal Al-Khawwas, dia berjalan di satu kawasan. Kawasan ini kawasan orang-orang Bani Israel. Dan dia jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ini dia sedang berjalan. Maka diilhamkan dalam hati dia, Allah ilhamkan dalam hati dia, lelaki ini adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Dia adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Khadir ni, naam, baca footnote kat bawah. Nota kaki 82. Al-Khidir adalah seorang Nabi menurut pendapat yang paling kuat, yakni rajih. Dan beliau masih hidup hingga kini. Dan dengan kehendak, yakni kuasa Allah Ta'ala. Itu juga salah tulis ni. Sebenarnya bukan Khidir, tapi Khadir. Ejaan ini dalam kitab ini juga, walau saya yang catatkan, tapi salah. Yang tepatnya ialah Khadir. 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 Khadir, nama penuh dia ialah Balia bin Malkan. Balia bin Malkan. Nama penuh dia ialah Balia bin Malkan. Dan Khadir alaihi salatu wassalam, status dia apa? Dia Nabi ke? Dia Rasul ke? Apa? Nabi. Dia ada khilaf di kalangan ulama. 3 pendapat. Satu pendapat kata dia adalah Nabi lagi Rasul. Dan satu pendapat kata bahawa dia Nabi tapi bukan Rasul. Dan pendapat ketiga kata dia bukan Nabi, bukan Rasul, dia waliyyu min awliyaillah. Pendapat yang kuat dalam tiga pendapat ini, yang lebih dekat dengan dalil-dalil, Khadir ini ia Nabi, tetapi dia bukan Rasul. Dia bukan Rasul. Allah Ta'ala jadikan bagi Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam laut. Allah jadikan bagi dia seperti daratan. Allah jadikan baginya mukjizat. Antara mukjizat dia, dia boleh berjalan di atas air, dan air itu bagi dia seperti daratan. Ini Allah berikan kepada dia, yakni Khadir alaihi salatu wassalam. Adakah dia sudah meninggal dunia atau belum? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian besar ulama kata dia belum meninggal dunia. Yakni hatta sekarang ini dia belum meninggal dunia. Seperti mana disebut oleh ulama, seperti khilaf ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Bahawa kebanyakan ulama kata dia masih hidup. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang kita boleh jumpa yang berlaku dalam masyarakat hatta di zaman Rasulullah pun, perjumpaan sebahagian orang dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam membuktikan pendapat jumhur majority bahawa Khadir alaihi salatu wassalam masih hidup sampai sekarang. Dan boleh jadi dia jumpa dengan seseorang di zaman sekarang. Atas pendapat yang kata dia ni masih hidup, maknanya bukanlah dia Nabi akhir zaman. Tak. Dia tetap juga Nabi di zaman kenabian dia sejak zaman Nabi Musa dan Nabi Allah Harun. Tetapi kewafatan dia tu dilewatkan. Kewafatan ajal dia tu bukanlah awal. Rasulullah meninggal lebih dahulu sebelum dia. Mengikut pendapat inilah, bahawa kalau dia masih hidup lagi, maka umur dia lebih panjang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada segelintir ulama juga, dia kata sudah wafat dan sudah ada kubur bagi dia. Ini Nabi Allah Khadir alaihi salatu wasallam. Pendapat ini ada perbezaan di kalangan ulama-ulama kita. Bagi yang kata hidup juga, mereka kata dia meninggal bila? Dia meninggal bila diangkatnya Al-Quran. Bila Al-Quran diangkat ke langit, ayat-ayat tidak lagi terdapat dalam mushaf Al-Quran, dan orang yang hafal Quran sudah tidak ingat apa-apa daripada Quran. Ketika itu meninggalnya Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Bagi pendapat yang kata sekarang dia belum lagi meninggal dunia.
Jelas? Okey. Maka Bilal Al-Khawwas ini dia diilhamkan, terdetik dalam hatinya, Allah ilhamkan dalam hatinya bahawa lelaki yang dia dapat jumpa ini yang berjalan bersama dengan dia ini ialah Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Naam. Bilal Al-Khawas radhiyallahu an berkata, maka aku bertanya kepadanya tentang Malik bin Anas. Malik ibn Anas ini ia pengasas bagi mazhab Maliki. Malik ibn Anas. Nama pengasas bagi mazhab ini ialah Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an. Jadi Bilal Al-Khawwas ini ambil peluang, kalaulah ini Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, saya nak tanyalah pendapat dia tentang Imam Malik radhiyallahu an. Apa pendapat dia tentang Imam Malik? Naam. Maka dia menjawab, dia adalah imam para imam. Dia ni imam bagi para imam. Dia ni jadi rujukan bagi banyak ulama-ulama. Yani hatta dia ni guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ini. Naam. Kemudian aku bertanya tentang Al-Syafi'i. Dia menjawab, dia daripada kalangan Atwat. Nota kaki Autad. Maka bila bertanya tentang murid Imam Syafi'i yang dia adalah murid kepada Imam Malik, murid kepada Imam Malik ini namanya Imam Syafi'i, imam kita, dia pengasas bagi mazhab Syafi'i. Maka ditanya Nabi Allah Khadir, pendapat dia tentang Imam Syafi'i ini apa? Apa pendapat dia tentang Muhammad bin Idris? Nama Imam Syafi'i penuh dia ialah Muhammad bin Idris, yang dia lahir pada 104, meninggal 20. Dia lahir 150 Hijriah, dia meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Maka Khadir alaihi salatu wassalam kata dia ni autad, orang yang kuat iman. Ini dia ni salah satu martabat tinggi dalam ilmu kesufian disebut dengan autad. Maknanya dia nak kata bahawa Imam Syafi'i termasuk di kalangan al-awliya. Nah. Ya, ini orang yang kuat imannya seperti pasak bumi. Kemudian dia bertanya Funut autad itu adalah satu martabat yang tinggi dalam kewalian. Maknanya dia nak kata Imam Syafi'i itu waliyun min awliyaillah. Nah. Kemudian aku bertanya tentang Ahmad bin Hanbal. Maka dia berkata, dia seorang siddiq, iaitu benar-benar jujur dan tinggi kedudukannya. Siddiq juga salah satu martabat besar dalam ilmu kewalian. Yang di kalangan awliya, ada sebahagian orang sampai ke darajat siddiqin. Siddiqin ini satu darajat tinggi di dalam kewalian. Maka Imam Ahmad ini juga dia di kalangan awliya. Pernah satu ketika Imam Syafi'i dia kata, uhibbu salihin falastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya ni suka dengan orang-orang yang saleh, tetapi saya bukanlah orang dari kalangan mereka itu. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, saya suka orang-orang saleh, tapi saya bukan di kalangan mereka. Imam Ahmad ini murid dia. Dia balas. Dia kata, tuhibbu salihin wa anta minhum. Kamu cinta dengan orang yang saleh, wahai Syafi'i, dan kamu memang dalam kalangan mereka. Subhanallah. Imam Syafi'i, Imam Malik guru dia, dan Imam Ahmad guru dia, Imam Syafi'i. Ini di kalangan awliya. Mereka ni di kalangan awliya. Dan sebelumnya ialah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kalau orang tanya macam mana awak kata mereka ini awliya? Yang ini yang kita cakap di sini dalam kitab Qurratul Ain kan. Antara ulama hadis yang sebut ini ialah Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya. Dia ulama hadis. Dia karang satu kitab nama Hilyatul Awliya, dan dia masukkan imam empat mazhab ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruh empat mazhab ini ketua-ketua mereka di kalangan awliya.
Subhanallah. Naam. Yani dia bukan sahaja ulama, tapi dalam masa yang sama dia juga aulia. Aulia. Naam. Lalu aku berkata kepadanya, aku memohon dengan kemuliaan Allah, siapakah engkau sebenarnya? Maka dia mula tanya, kamu ni sebenarnya siapa? Naam. Dia menjawab, aku adalah Al-Khadir. Ni betul pula dia tulis. Aku adalah Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Maka dia jujur cakap bahawa ini adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Naam. Maka aku berkata kepadanya, apakah sebab yang membolehkan aku melihatmu? Sebab jarang orang boleh melihat Khadir alaihi salatu wassalam. Saya nak tahu kenapa saya dalam ramai-ramai orang, saya ni antara yang boleh lihat kamu, wahai Khadir alaihi salatu wassalam. Apa yang rahsia saya telah buat sehingga saya ni dapat lihat kamu? Naam. Dia menjawab, kebaikanmu terhadap ibumu. Kerana kamu ini sangat suka buat ihsan dan buat kebaikan kepada ibu. Kebaikan kamu kepada ibu kamu yang menjadikan kamu ini layak untuk melihat akan aku. Subhanallah. Naam. Yakni, kelebihan yang menjadikan engkau layak untuk melihatku adalah kerana engkau berbakti kepada ibumu. Subhanallah. Tengok betapa besarnya faedah dan manfaat mentaati ibu. Orang yang dia mentaati ibu, maka antaranya dia dikurniakan keadaan dia seperti ini. Subhanallah. Kita sambung lagi. Dia kata, wa yaqulu rabbul izzati fi muhkami kitabihi وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah berfirman di dalam Al-Quran mahfumnya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Surah Al-Baqarah ayat 83. Sebahagian daripada ayat. Baik. Kemudian pengarang kitab dia kata, warid dalam Al-Quran Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Maknanya ayat ini menyebut kepada kita dua perkara supaya jangan seseorang tu dia menyembah melainkan dia menyembah Allah. Ini tonggak dalam agama kita lah, mengesakan Allah ni ia adalah tonggak bagi seseorang. Dan betapa besarnya mentaati kedua ibu bapa. Setelah itu terus ayat ini menyebut yang keduanya ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yani setelah beriman kepada Allah dan Rasul, dia mentaati kedua ibu bapa. Ini tonggak ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulu ta'ala fi kitabihil azim, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang agung, mahfumnya, dan sembahlah Allah, serta janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat ihsanlah kepada kedua ibu bapa. Surah An-Nisa ayat 36. Naam, kalau sekiranya kedua ibu bapa kita, seseorang itu dia ada ibu bapa yang dia bukan Islam. Dia perlu Islam, katakan dia perlu Islam, tapi ayah dia tak perlu Islam, ibu dia tak perlu Islam. Dan ayah dia memang dari asal dia lahir lagi dia kafir. Dia kafir. Adakah Allah perintah kita supaya taat kepada kedua-duanya? Naam, Allah perintah kita supaya buat baik kepada kedua-dua ibu bapa walaupun mereka belum perlu Islam. Tetapi yang kita tak taat kepada mereka dua perkara. Kita tak mentaati ayah dan ibu pada perkara kufur. Kalau dia kata, sembahlah batu ini. Dia suruh buat kekufuran. Maka di sini tak boleh follow.
Tak boleh follow. Kalau dia buat juga, jatuh dalam kekufuran lah. Kalau dia suruh pergi ke gereja, misalnya contoh, setelah dia peluk Islam, tak boleh lah. Kalau dia pergi dan buat ritual itu, dia jatuh dalam kekufuran. Dan tidak mentaati keduanya pada perkara dosa. Dan kalau dia hidangkan minuman, which is dia adalah arak, dia tak minum. Kalau dia sediakan misalnya contoh makanan, which is dia dah babi, maka dia tak follow, dia tak makan. Maka dia tak mentaati keduanya pada perkara dosa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadis ini riwayat Ahmad. Tidak kita boleh mentaati makhluk pada melakukan dosa kepada kedua ibu bapa. Nah, kemudian pengarang kitab dia kata, wa yaqulu subhanahu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mahfumnya, katakanlah, marilah, yakni aku, bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu ke atas kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat ihsanlah kepada kedua ibu bapa. Surah Al-An'am ayat 151. Sama juga ayat ini menunjukkan bahawa Allah perintah supaya seseorang itu menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain. Dan setelah itu Allah perintahkan supaya mentaati kedua ibu bapa. Nah. Wa yaqulu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Surah Al-Isra ayat 23. Di antara ihsan kepada kedua ibu bapa, kamu menziarahi kedua-duanya setelah kematian kedua-duanya. Ini kalau dia dah wafat, janganlah kamu tinggalkan mak dan ayah ini bertahun-tahun tak datang ziarah dan tak datang membaca dan sedekahkan Al-Quran kepada dia. So kalau menziarahi dia itu setelah mereka wafat, itu adalah di antara berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ni tak balik kampung, dia tak pergi ziarah pun ke ayah dia, ibu dia. Dah bertahun-tahun dah balik kampung, dia tak pergi ziarah pun ibu dan ayah dia. Diajarlah anak kita, kalau ibu dia masih hidup, suruh dia pergi ziarah ayah dia. Kalau ayah masih hidup, minta anak ini ziarah ibu dia. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab, fakam huwa azimun birrul walidaini wa kam huwa azimun birrul ummahat wa birrul aba wa kam huwa azimun indallahi thawabu birrihim. وتذكر أخيرا أيها الأبن أنك لن توفي حق أمك لن توفي حق أمك ولا بطلقة واحدة من الأم الوالدة من الأم الولادة. Betapa agungnya berbakti kepada kedua ibu bapa, dan betapa besarnya pula berbakti kepada ibu serta berbakti kepada bapa, dan alangkah besar ganjaran pahala pada Allah berbakti kepada mereka. Akhir sekali, ingatlah wahai anak, bahawa engkau tidak akan mampu membalas hak ibumu walaupun untuk satu kesakitan daripada kesakitan melahirkannya. Di antara berbuat baik kepada kedua ibu bapa ialah seseorang itu dia berbuat baik dengan orang yang ayah dia dulu masa dia hidup, ayah dia buat baik dengannya. Ayah dia sangat mencintainya. Ayah dia dulu sangat menyayanginya. Setelah kewafatan ayah dia, maka di antara perbuatan baik yang boleh kita buat setelah wafatnya ayah atau ibu ialah menziarahi orang tersebut. Dulu ada jiran rumah tu ayah sangat suka dia.
Sangat buat baik dengan pak cik tu. Ayah dah meninggal, pak cik tu masih ada lagi. Dulu ayah selalu bantu dia, selalu buat baik dengan dia. Maka di antara buat ihsan kepada kedua ibu bapa, buat baik dengan orang yang dulu ayah dan ibu buat baik dengannya. Ini maksud dia dekat sini. Macam tu juga kalau ibu dia dulu ada mengasihi seseorang. Dulu ada makcik Kiah tu kawan dengan ibu gitu. Dulu kawan nak pergi mengaji Quran pun dengan dia. Nak pergi pasar pun dengan dia. Dia tak nak pergi kalau melainkan makcik Kiah ni yang ikut dia. So, mak dah meninggal dunia, makcik Kiah duk ada lagi. Dan selalu jumpa makcik Kiah tu. Kalau kamu jumpa dia, maka kamu buat kebaikan kepadanya seperti mana ibu kamu buat kebaikan kepada dia dahulu. Itu antara berbuat baik pada kedua ibu bapa. Walaupun mereka telah meninggal dunia, kamu buat baik dengan orang yang dia pernah buat baik dahulu ketika dia hidup. Dan ini yang kita cakap ini berdasarkan hadis. Nabi SAW bersabda, "Inna min abarril bar an yabarra rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Maknanya di antara kebaikan berbuat baik kepada ibu bapa ialah seorang itu dia buat baik dengan keluarga dengan seorang yang ayah dia buat baik dengannya setelah kematiannya. Yani setelah dia meninggal dunia, kamu buat baik dengan orang yang ayah kamu dulu buat baik dengannya. Ini termasuk di antara berbuat baik kepada ayah juga. Dengan cara kita ziarah dia, misal contoh, ziarah dia, bawalah biskut sikit, bawalah buah tangan sikit, pergi ziarah orang yang dulu ayah kita buat baik dengannya. Dan kata ulama, siapa yang dia dalam hati dia nak buat baik kepada kedua ibu bapa, maka hendaklah dia mentaati ibu dan ayah dia ini pada semua perkara al-mubahat. Mubahat ni benda yang harus dibuat. Yang benda tu dari sudut hukum, kalau buat pun tak apa, kalau tak buat pun kalau buat pun tak kena dosa. Kalau buat pun tak dapat pahala. Kalau tinggal pun tak kena dosa. Tu dipanggil al-mubahat. Kalau mak kita suruh buat, maka kita buat. Dia jadi ketaatan. Kalau ini kita fikir, itu kalau buat air, misal contoh, dia benda mubah aja. Kalau buat, dapat pahala buat air ni. Kalau tinggalkan pun tak kena dosa. Tapi ayah kamu suruh buat. Maka mentaati dia pada perkara yang seperti ini, jadi ada pahala. Nah. Macam mana? Anak tak apa dia kata? Tak jadi anak soleh lah. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang dia tak tanggung dosa orang yang lain. Kalau ini saya bagi basically yang kena faham betul-betul. Dan satu perkara yang kita kena ingat, kalau misal contoh dalam keluarga, suami, isteri, anak. Kalau sekiranya dosa tu dibuat oleh suami dan isteri tidak reda dengan dosa ini, dia dah nasihat, dia dah buat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dia dah larang, which is tak solat katakan. Maka dia buat juga. Isteri tanggung tak dosa suami? Tak tanggung. Isteri tanggung dosa jika dia tidak melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kenapa? Kerana Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak menanggung dosa orang lain. Baik, sekarang ini kita kontroversi yang ini. Tapi ini yang betul dan yang satu lagi tak betul. Kalau sekiranya isteri dia
keluar rumah, suami dia suruh pakai tudung, suruh tutup aurah. Suami dia marah kalau dia tak buat, tapi dia kata, ikutlah saya nak buat. Di sini suami tanggung tak dosa dia. Suami dia tak tanggung dosa dia, dia akan tanggung dosa dia. Tapi kalau suami reda, suami tak suruh dia buat kebaikan dan tak cegah dia kemungkaran, suami dosa sebab itu. Sebab itu dosa. Bukan isteri langsung tak ada dosa, dia dosa. Apa yang dia buat dosa, dia dosa. Jadi tersebar sebahagian orang dia kata suami akan tanggung semua dosa isteri. Siapa cakap? Atau isteri tanggung semua dosa suami. Dari mana? Dosa yang awak tak pernah buat, tiba-tiba awak tanggung. Apa? Tak. Yani kalau isteri dia tak salat, suami dia suruh dia salat. Suami dia larang dia supaya jangan tinggalkan salat. Dia dah buat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Orang ini yang tak ambil pedoman daripadanya. Di sini dia tak jatuh di dalam dosa. Isteri itu yang dia tinggalkan salat, dia berdosa. Baik, sekarang anak dia pula. Kalau anak dia tak salat, ayah dah suruh, ibu dah suruh, tak ada dosa ke atas ayah dan ibu dia. Anak dia mukallaf. Tak ada dosa ke atas ayah dia dan ibu dia. Yang menanggung dosa di sini ialah anak dia. Ini kena steering alignment tu betul sikit dalam masalah ini. Kerana ada orang, dia letak semuanya atas lelaki. Itu tak betul. Ini defend lelaki. Tak betul lah. Kerana dia menyalahi dengan dalil-dalil Quran. Dalil-dalil hadis Rasulullah. Kalau ayah dia buat dosa, anak saleh, betapa banyak macam itu. Betapa banyak ayah yang saleh, anaknya taleh. Jadi tak betul statement tadi, tak betul. Untuk kalau ayah dia, betapa banyak ayah yang saleh, anak dia taleh. Apa Raihan kata? Iman tak boleh diwarisi. Nah, tetapi kalau biasanya ayah yang saleh dan dia tarbiyah anak dia dengan kebaikan-kebaikan, anak dia banyak jadi saleh. Tetapi ada anak-anak yang walaupun ayah dia didik dengan bagus, tetap tak saleh. Awak nak cakap, tanya dia, orang yang cakap macam itu, awak nak cakap apa tentang Nabi Nuh? Awak ingat Nabi Nuh tak ajar anak-anak dia? Nabi Nuh AS buat tanggungjawab dia Nabi. Dia tak abaikan tanggungjawab sebagai bapa. Tapi anak dia yang nama Kan'an tak nak peluk Islam. Dia kafir. Dia nak cakap ini apa? Jadi, ini kena faham betul-betul. Faham betul-betul. Dosa sebahagian orang, dia bagi kesan kepada orang yang senantiasa duduk dengannya. Kadang-kadang kalau tapi orang tu tak tanggung dosa dia. Tapi dia bagi kesan, awak duduk dengan isteri yang solat, lama-lama awak tak solat. Ataupun awak duduk dengan suami tak solat, lama-lama awak tak solat. Atau awak kawan dengan orang yang dia penagih dadah, lama-lama jadi penagih dadah. Dia sebab seorang tu dia mengikut adat kebiasaan orang yang dia bersama dengannya. Sebab tu kita nak orang yang duduk dalam rumah kita, orang ini adat dia bagus. Supaya dia lakarkan sejarah dalam rumah, dia bentuk diri saya, dia bentuk anak-anak saya. Awak kahwin dengan orang yang dia akan bantu saya, akan pengaruhi saya dengan kebaikan, dan anak-anak saya yang tengok kepada dia jadi buat kebaikan. Macam itu. Okey? Maka ulama kata, kita orang yang mahu jadi anak yang saleh, baik kepada kedua ibu bapa, dia buat baik pada semua perkara-perkara yang mubahat. Perkara-perkara yang harus dilakukan. Jemur di ampayan, itu mubahat. Lipat kain, mubahat. Sapu rumah, mubahat. Okey? Ni hatta sebahagian ulama, hatta dia kata kalau benda tu makruh, dia tak haram. Dia taat kepada ibu dia. Dia taat kepada ibu dia. Ada makanan tu makruh. Misal contoh, dia suruh hukum makanan ni makruh. Maka dia taat kepada ibu dia, mak dia kata makanlah petai ni. Misal contoh, dia makan
And then setelah tu dia, kalau dia pegang petai itu makruh. Ada orang tak pegang makruh. Tapi ada makanan makruh hukum dia. Kalau dia makan, ibu dia kata makan. Jangan-jangan sekali kita kata saya tak makan, nanti dia terasa. Maka dia makan. And then setelah ibu dia pergi, dia buang. Wadah, jelas? Dia taat kepada ibu dia. Hatta setengah ulama tu dia kata pada perkara yang makruh. Makruh ni dia bukan haram. Ini sebahagianlah ulama dia kata macam itu. Kalau sekiranya ibu dan bapa dia minta daripada anak supaya tak bermusafir. Dan pemusafiran itu bukan darurah. Bukan darurat pun. Terdesak pun nak musafir ni. Kenapa nak bermusafir sangat? Ayah dia dengan mak dia tak bagilah. Dan musafir tu memang tidak terdesak pun. Di sini wajib dia tinggalkan pemusafiran tersebut. Ketika musim COVID-19, dia kata jangan keluar rumah. Ada virus dekat luar, katakan. Maka di sini kalau dia keluar juga, dia buat dosa. Wadah, jelas? Sebab tak ada mudarat pun untuk dia keluar. Kalau mudarat, dia tak makan, lapar sangat ni, dia dah tak ada makanan ini. Dia pergi keluar untuk ini, maka boleh. Kalau sekiranya dia keluar juga, macam mana kalau orang tanya? Baik, sekarang ni mak tak bagi saya musafir. Baik, saya keluar juga, macam mana? Bila dia jadi derhaka, kalau sekiranya bila mak dan ayah dia cakap jangan keluar. Boleh jadi dia keluar tapi mak ayah dia biarlah, tak nak macam mana. Dia tidak sakit dan tak terluka yang sangat-sangat. Tapi kalau disebabkan dia bermusafir, budak ni apalah, aku dah cakap jangan pergi, bahaya ke. Pergi juga sehingga ayah dia dan ibu dia terluka hati. Maka di sini dia jatuh di dalam dosa uququl walidain. Ini dia panggil dosa menderhaka. So, menderhaka tu ialah sekarang akan masuk tajuk ni. Tajuk menderhaka kepada kedua ibu bapa. Nah, sambung. Fasal. Tajuk dia apa tajuk dia? Fasal. Menderhaka kepada ibu bapa adalah dosa besar. Kata pengarang, uququl walidaini minal kabair allati tawa'ada Allahu fa'ilaha bil 'adzab syadid fin nari. Wa ma'na al-'uquq an yu'ziya walidayhi adzan laysa bihayyin. Wa ma'a dhalika fa idza'ul walidaini sawa'un kana adzan syadidan aw khafifan fa huwa haramun. ومن الأمثلة على العقوق شتم الأم أو الأب أو ضرب الأم أو الأب أو إهانتهما أو أحدهما. Menderhakai ibu bapa adalah dosa besar yang Allah telah mengancam pelakunya dengan azab yang pedih di neraka. Maka derhaka ialah menyakiti ibu bapa dengan cara yang ketara. Walau bagaimanapun, menyakiti ibu bapa sama ada dengan cara yang teruk atau ringan adalah haram. Antara contoh penderhakaan ialah mencaci maki ibu atau bapa, memukul ibu atau bapa, atau menghina kedua mereka, atau salah seorang daripada keduanya. So, menderhaka, dia punya parameter diukur dengan apa? Dia kata, ialah melukai kedua ibu bapa atau salah seorang daripadanya dengan perbuatan yang menyakitkan, yang bukan biasa-biasa. Rasa perit, rasa sangat sedih disebabkan itu. Maka itu yang dikatakan dengan uququl walidaini. Itu kita panggil dia menderhaka kepada kedua ibu bapa. Contoh dia di sini dan menyakiti ayah dengan ibu ni
sama ada secara berat atau ringan, dua-dua haram. Contohnya dia mencaci mak dia. Dia kata mak ni bodoh lah. Ini dosa. Atau dia mencaci bapaknya. Dia guna perkataan-perkataan caci. Ini dosa besar. Atau dia memukul ibunya dan ayah dia. Dia pukul ayah dia dan ibu dia. Mungkin ayah dia tak makan, tak minum. Dia ambil satu pinggan tu, dia hempak muka ayah dia. Atau muka mak dia. Ini haram. Atau dia menghina kedua-duanya. Panggil dia, hei orang tua. Saja tu. Maka ini ada padanya dosa. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau ayah dan ibu katakan, dia minta daripada anak dia yang lelaki ke anak dia yang perempuan supaya buat benda mubah. Benda mubah ni benda yang kalau buat tak dapat pahala pun. Kalau tinggal tak kena dosa. Contoh apa benda mubah? Basuh pinggan. Ni mubah. Susun bilik, kemas bilik. Ini benda mubah. Contoh lagi, panaskan makanan. Benda mubah. Buat syai, buat teh saja tu. Itu mubah. Dan seumpama inilah jemur pakaian. Baik, sekarang dia tak buat. Anak ni tak buat. Dia tak terus jadi derhaka. Bila dia mula dikira haram dan derhaka, jika dia tak buat, hati ayah dia dan ibundanya bila dia tak buat, hati dia jadi sangat sedih dan terluka. Hati dia jadi sangat sedih dan terluka. Maka ini haram. Jangan buat. Jangan dia buat macam ini. Wadih? Jelas? Qala al-musannifu rahimahullah, kata pengarang kitab. Wa min jumlatil uquqi an yuti'a al-waladu ummahu ala zulmi abi. Sebelum kita masuk ini, di antara derhaka kepada kedua ibu bapa dan masuk di dalam dosa-dosa besar ialah anak dia tidak menafkahkan nafkah yang wajib kepada ayah dan ibu yang mana kedua-duanya fakir. Baik, bila anak ni jadi wajib bagi nafkah kepada ayah dan ibu. Dia tak semua ibu bapa ni anak wajib bagi nafkah kepada dia. Bila anak ni jadi wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapa, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Okey? Wajib nafkahkan kepada ibu bapa jika ayah dia dan ibu dia fakir. Kalau ayah dan ibu fakir, walaupun mereka mampu bekerja, mereka tak ada pincin, tak ada apa. Walaupun kalau suruh dia bekerja, agak mampu lagi dia nak bekerja. Tapi kita tak boleh suruh dia bekerja lah. Maka anak dan ibu, anak-anak dia lelaki atau perempuan, dia menafkahkan ayahanda dia dan ibunda dia yang fakir ini setelah dia nafkahkan diri dia dan isteri dia dan anak dia. Dia nafkahkan ayah dia dan ibu dia dan kadar dia ialah semampu dia. Bukan dia ada kadar yang tetap. Kadar yang dia mampu. Ini kalau dia mampu 100, dia mampu 200, dia mampu 500. Wadih? Dia nafkahkan diri dia, cari makanan untuk dia dan isteri dia, anak dia, and then kedua ibu bapa dia yang fakir. Nah, jangan dia bagi nafkah kepada ibu dia, isteri dia tak bagi nafkah. Atau dia bagi nafkah kepada isteri dia dan dia tinggalkan nafkah kedua ibu bapa dia yang fakir. Tapi kalau ibu bapa dia muktafian, dia sudah mencukupi dengan beberapa harta, dia dah ada, anak bagus bagi pertolongan kepada ibu dia sebagai pemberian ihsan dan juga kepada bapa dia
sebagai pemberian ihsan. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Okey? Baik. Kalau kedua-dua ibu bapa ni dia muktafiyain ni, maknanya dia sudah memadai. Dah ada pencen dia, dah tiap-tiap bulan ada yang mencukupi dia lah. Di sini tak wajib menafkahkan ayah dia dan ibu dia. Tapi kita anak ni kita buat ihsan kepada ayah dan ibu dengan pemberian ihsan. Dan sunat kita bagi kepada ibu kita dan ayah kita apa yang mereka suka. Tengok-tengok mak ni suka goreng pisang, beli goreng pisang. Sunat tu, dapat pahala. Kita tahu mak kita ni suka meja makan yang dia dah tengok dekat The Curve misalnya tu. Kita pun pergi cari and then kita beli untuk dia. Kita tahu mak dia sangat teruja sangat dengan pinggang yang dia ada tengok dekat satu kedai tu, TikTok. Maka dia beli untuknya. Itu sunat, dapat pahala. Dia buat macam itu dapat pahala. Mak dia suka kalau dia dapat periuk ni, dia pun beli periuk itu untuk ibu dia. Ataupun dia tahu ayah dia suka cincin ni, maka dia beli cincin itu untuk ayah dia. Itu sunat, dapat pahala. Kalau dia tak beli tak apa, tapi rugilah tak dapat pahala. Dia kalau dia beli dapat pahala. Subhanallah. Ha? Macam mana? Saya tak dengar hujan. Dia cakap apa kat ibu bapa dia? Mak dia merajuk. Dia buat benda sunat tu untuk pujuk dia. Adakah hilang dosa tadi? Derhaka. Nah, kalau dia buat perkara-perkara kebaikan untuk pujuk ibu dia, nah, bagus. Tetapi dia kena minta maaf dengan ibu dia. Nah, boleh jadi berlalu masa, kalau dia tak maaf dengan ayah dia dan ibu dia simpan. Momen itu yang dia tak suka tu dia simpan sampai mati. Maka sebab tu senantiasa kita minta ayah kita atau ibu kita maafkan kita pada semua perkara. Dan ini berlaku dalam banyak perkara. Ada orang yang dia susah meninggal dunia. Sebahagian dia kata ibu dia belum maafkan dia semua benda. Ada lagi. Ibu kata saya dah maafkan. Orang tu kata ada lagi, dia belum maafkan semua. Jadi dengan ibu dan bapa ini kita minta maaf dan halalkan pada semua perkara. Pada semua perkara. Dengan kita buat kebaikan, buat yang sunat-sunat, betul. Bagus kita buat yang sunat tadi untuk supaya ayah kita sudah tidak sedih lagi. Atau ibu kita tak sedih lagi. Nah. Kemudian pengarang kitab dia kata, wa min jumlatil uquq an yuti'al waladu ummuhu ala zulmi abihi aw yuti'a abahu ala zulmi ummihi wa la yanfa'uhu inda Allah ta'ala in ata'a ummuhu wa zalama abahu li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa nusratu ahadil abawaini fi zulmil akhar haramun. Termasuk dalam penderhakaan ialah anak mentaati ibunya untuk menzalimi bapanya. Kalau ibu plan nak buat jahat ayah, di sini haram anak dia mentaati ibu dia. Kalau ibu dia ni buat sesuatu plan untuk dia buat zalim kepada ayah dia, di sini haram anak dia taat kepada ibu dia, ikut plan yang ibu dia rangka. Tak boleh. Naam.
atau mentaati bapanya untuk menzalimi ibunya. Atau sebaliknya ayah dia yang buat plan untuk buat zalim kepada ibu dia, kepada isteri dia. Di sini anak tak follow ayah dia dalam menzalimi nak menzalimi ibu dia. Tak boleh. Nah, Tidak akan memberi manfaat kepada seseorang pada Allah Ta'ala jika dia mentaati ibunya dan menzalimi bapanya. tak ada manfaat pun kalau orang itu dia nak mentaati ibunya, dalam masa yang sama nak buat zalim kepada bapa dia. Jangan. Dia jangan masuk tajuk ini. Kalau dia mentaati ibu dia untuk buat zalim kepada ayah dia, ini jangan. Dia jangan masuk dalam hal ini. Naam. Kerana tiada ketaatan kepada makhluk pada melakukan dosa kepada Macam tu juga kalau dia masuk menyembelahi bapa dia untuk buat zalim kepada ibu dia, ini haram. Jangan dia masuk dalam hal ini. Membantu salah seorang, sama ada awak duduk sebelah ibu untuk buat zalim kepada bapa, tak awak masuk sebelah bapa untuk buat zalim kepada ibu, itu haram. Itu haram. Nah. Sila. membantu salah seorang daripada ibu bapa untuk menzalimi yang lain, itu adalah haram. Itu adalah haram. Sekali lagi kita boleh khatam kitab kita kan. Kita berhentilah sampai di sini. Ya. Mentaati ibu dengan bapa. Ibu kandung ia lebih naam. Sampai di sini barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan katsira. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allah li ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.